أنت نور فوق نور
صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tuan-tuan dan puan, kita nak kita teruskan pada agenda kita yang tiga, iaitu saya menjemput pada Ketua Umum Aceh, iaitu Tengku Sami bin Ali untuk memperkatakan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, sama-sama puji kita syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan program Maulid Rasul yang first step, yang pertama kali yang diadakan di Surau Rahman pada pertama. Adapun saya mewakili kepada komuniti Aceh mengucapkan berterima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan, pada pengurus surau, pada majlis, pada kawan-kawan yang telah bersusah payah untuk mensukseskan program Maulid Rasul yang pertama kali. Dan saya kepada Ustaz Abdul Halim bin Zakaria dan pengurus surau, IDKT dan kawan-kawan semua. Dan saya nak bagikan masa sikit untuk menyampaikan mematangkan isu mengenai komuniti yang mungkin tuan-tuan dah dengar bahasanya komuniti kita ni tak ada kena-mengena dengan politik, tak ada kena-mengena dengan GIM, tak ada kena-mengena dengan pejuang, tak ada kena-mengena dengan apapun yang berbentuk dengan yang melanggar undang-undang yang berlaku kat sini. Itu kita yang boleh sampaikan. Kita cuma komuniti kita membuat program-program yang berbentuk sosial, yang berbentuk tolong-menolong bersama di perantau yang bekerja kat sini. Itu sahaja yang saya boleh sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.